hanya ada 20 minit, tak tahu nak masak apa? Jom masak daging sos tiram. Yang pertama sekali, masukkan minyak masak. Bahan yang dah dikisar iaitu bawang merah, bawang putih dan juga irisan halia. Kita tumis ni semua, bagi dia naik bau dan juga bagi dia sedikit perang. Sebenarnya dah sesuai lah untuk kita satukan dengan bahan yang seterusnya, iaitu daging. Jadi kita boleh masukkan kita punya capsicum bersama dengan ubat merah ataupun carrot. Sekarang ni kita akan masukkan kita punya hero iaitu Maggi sos tiram. Jadi sos tiram ni diperbuat daripada ekstrak tiram berkualiti. Tadi hitam sedikit, minyak wijan, stok rebusan daging. Masak menggunakan sos tiram Maggi dapat menaikkan aroma dalam masakan kerana ianya diperbuat dari ekstrak tiram sebenar. Nak dapatkan resipi penuh, boleh layari ke website My Recipe.